Apa ni? Strike game. Umpan terus strike game. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan. Okey, selamat pagi. Hari ni aku turun mancing lagi. Okey, keadaan air masih lagi tenang. Air ada jernih hari masih. Okey, harap ada manis-manis. Harap ada gasak atau ada saiz-saiz dan ikan-ikan lainnya kali ni. Okey, pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like and share. Yang dah lama dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur korang. Okey lagi. Aku baru je sampai ni, penat dah sikit. Dari sana tu jalan kaki, pantai, naik batu, sampai ke sini. Aku try ke spot ni dulu. Okey geng. Hari ni aku bawa dua set je. Satu light, lepas tu yang UL biasa. Aku try dulu casting di depan ni. Ni ayat tuan ni sangat je. Tak apa, kita try. Bismillah, let's try of the day. Kenapa ni? Besar ikan dia tadi geng. Belanak. Tamok. Kena gigit ke apa dah tu? Itu makan SP bagus juga. Ok geng, kita try spot ni. Spot ni kalau nanti ayat pasang, tak boleh main lagi. Tak boleh nak redah di sini. Itulah aku try sini. Strike game. Umpan terus strike game. Belum lagi aku kas-kas dia. Apa ni? Alah. Kerapu selipar je geng. Ai. Kena lagi geng. Macam banyak pula situ tu. Tergasak lah dia. Strike kedua geng. Ni kalau bukan time dia ni, susah juga geng nak dapat. Dia rentap lagi geng. Tak kena.
Kena lagi. Hihi. Nah, kerapu lain dah. Tiga ekor lagi. Yang pun curut-curut. Kelayan. Kelayan guna SP. Dengan setup UL, geng. Kalau nak casting ni, kita punya drag jangan kasi longgak, kasi ketat. Kalau dah kompom masuk batu, dia pun kecil-kecil. Tarik. Ini ada ombak ni. Kalau apa arus, kalau arus tu kurang lagi cun. Lagi. Tadi menyangkut aku punya pancing ya. Inilah kalau mancing di spot-spot macam ni, risiko sangkut tu. Tapi kalau tempat macam ni juga ada ikan gini. Kalau tempat ni tak ada sangkut, tak ada ikan gini. Jadi itulah, kita kena standby lah. Timah kah, batu ladung kah, mata kail kah. Risiko dia gini. Itulah banyak ikan. Banyak di depan ni. Tergasak dia dulu. Saat nanti kalau dah tak ada dah, jenuh geng nak cari. Jadi mana tempat yang kita jumpa spot tu, kita stay dulu. Tiba kita pindah lagi. Guna setup light. Ni pakai weightless 3 gram. Ni pedal tail. Apa dah nama dia? Aku pun dah lupa dah. Nanti aku letak link di deskripsi. Kita target, mana tahu ada ikan yang kerapu besar-besar ni. Lagi satu weightless, dia kurang sangkut sikit. Berat betul aku ni. Biasa pakai UL. Kalau kita pakai weightless ni, kita tarik pelan pun dia tak sangkut ni. Kalau nak target kerapu, senang-senang lagi. Kita tengok mata kail dia. Dia tertapuk macam tu. Okay, geng. Jauh juga. Tapi kalau kerapu kecil tu takut nak makan ni.
Apa ni? Dia tekan. Bukan alang-alang je. Satu slipper ni. Dia besar sikit. Besar sikit lagi. Ada aku punya apa, subscriber aku geng, mancing juga geng. Aku share spot dengan dia. Semoga ada rezeki dia geng. Terus aku pun strike je. Kita berkongsi rezeki dengan orang, kita pun strike. Syukur geng ada tambahan. Kerapu besar sombong geng. Jadi kita cari kerapu kecil-kecil je lah. Okay. Santai-santai ya teh. Harap dia pun sana ada strike. Aku sini target kerapu slipper geng. Kerapu panau. Selalu ada kerapu panau tu. Aku ada kerapu geng. Menapai. Dia ambil napai. Itu yang syok kalau mancing waktu casting, waktu yang tenang. Nampak aktiviti ikan tu geng. Itu sana depan tu pun ikan. Mana ikan dia? Ikan ada tapi terlampau jernih sangat. Jadi dia nampak umpan tu. Itu yang mungkin payah sikit. Last spot aku dah di sini. Casting sini, kalau tak ada, lepas tu balik. Okey kawan-kawan, aku nak balik dah. Syukur alhamdulillah ada juga manis-manis aku hari ni. Jadi semua orang makan guna SP ni. Aku guna setup
UL real size 1000. Apa ni, mainline 6 LB kalau tak silap aku. Lemex kali 5. Syukur alhamdulillah. Boleh lagi. Okay, aku cuba-cuba cast dari game, tapi macam dah tak ada strike dah. Ada arus mungkin. Lepas tu ayak pun dah tinggi sikit. Okay lagi. Assalamualaikum. Bye.